Makan dekat hutan kampung ni kan. Dekat je dengan surau. Surau dia cantik, comel je. Sebelah dia ada kedai perabot. Perabot hotel terpakai sebelah warung ni. Siapa dia peminat lontong, kedai lontong pun dia ada sebelah Kopi O ni je. Siapa dia nak makan lontong, dia makan kat sini. Sebelah Kopi O. Banyak menu kami tak try. Main breakfast tak kena makan semua kan. Boleh main kat hutan kampung ni, ada pot breakfast. Dia mengimbau kenangan, mengimbau nostalgia. Nice lah owner yang buat ke galeri cafe ni. Kami memang cari kedai-kedai klasik macam ni sebab suka. Bila memandang gambarmu, hatiku rasa terharu. Senyuman di bibirmu menawan kalbu. Mengapa hanya bayangan tak sanggup berjauhan? Andainya kita bersua, betapa mesra. Balik-balik hujan. Balik-balik daripada Alostar hujan. Ini dia. Ada tempat hujan, ada tempat yang tak hujan. Lawak lah. Ni hujan pula. Sedap pun makan kat tadi. Kat tempat tadi tu nama Sinar Samad. Dia kedai legend 9/10. Dia makan? Mak kau kata sedap makan kat ini tadi. So kita nak balik dah. Saja nak buat vlog. Kamal duk kata lepas makan ni nak pergi lah pusi-pusi ronda-ronda kampung. Demok. Actually kamu baru balik daripada hospital Kulim, hantar barang dekat sini. Masih Udi lah kat sini. Nak pergi lah cari makan. Dia tengah fikir nak makan kat mana sebab kami tak tahu tempat-tempat makan kat Kulim ni yang best-best. So kita
kita search lah dekat TikTok tempat makan best kat Kulim. Lepas tu banyak keluar makanan macam western food apa semua tu. Mau makan bihusuk, kan makan nasi ayam macam tu lah, sesuai lah dengan Mak kan. Macam makanan western tu tak pun nak sesuai. So kami search lah dekat dalam TikTok. Kami tengok dekat TikTok ada seorang dua lah dia post pasal tempat makan ni. Kita dah sampai dekat depan kedai dia. Tada, kita main makan dekat sini. So jom kita pergi makan.